Selamat datang ke Sasmuni Baptis Nian Berhad. Sasmuni Baptis Nian Berhad merupakan syarikat yang menerbitkan pelbagai jenis bahan bacaan dan alat bantu mengajar yang berkualiti. Proses penerbitan terbahagi kepada 7 langkah. Ini ialah bahagian editorial. Penulis memikirkan tema atau idea yang akan dimuatkan dalam bahan bacaan. Kemudian, satu manuskrip yang terdiri daripada tulisan dan lakaran secara kasar akan dihasilkan. Seterusnya, manuskrip yang telah siap akan diperiksa oleh ketua editor. Ini contoh manuskrip yang telah disiapkan. Manuskrip yang telah siap ini akan dihantar kepada pelukis. Pelukis pula akan melukis gambar mengikut penerangan yang ditulis pada manuskrip. Mari kita lihat cara-cara melukis gambar. Mula-mula, lukis lakaran dengan pensil. Kemudian, lukis lakaran tersebut dengan pen berdakwat dengan kemas. Selepas itu, padam lakaran pensil dan buat kemasan terakhir. Akhirnya, gambar telah siap dilukis. Di sinilah proses mewarna gambar dan penyusunan teks dilakukan. Gambar yang siap dilukis akan diimbas ke dalam komputer dan proses mewarna dimulakan. Bagi menunjukkan perbezaan warna, ada bahagian pada gambar yang digelapkan dan diterangkan. Setelah gambar siap diwarnakan, pereka grafik akan menyusun atur judul buku dan gambar. Jadi, kulit buku pun siap. Seterusnya, pengasingan warna pula dilakukan dengan menggunakan komputer untuk menghasilkan 4 keping filem. Gambar berwarna diasingkan kepada 4 jenis warna. Setiap warna diwakili dengan kod C, M, Y dan K. C untuk sian, M untuk magenta, Y untuk kuning dan K untuk hitam. Kemudian, 4 keping filem ini akan disusun menjadi satu set sebelum dicetak menjadi buku berwarna. Inilah 4 keping filem yang dikeluarkan daripada mesin C, M, Y dan K. Percetakan Taj Nian Berhad ialah syarikat percetakan bagi syarikat ini. Mari kita ke sana. 4 keping filem tadi akan melalui proses masking, iaitu menyusun 4 keping filem dengan tepat. Ini hasil cetakan daripada filem yang tidak disusun dengan tepat. Sekarang, kita lihat pula proses pencetakan. Pekerja ini melekatkan filem dengan kemas sebelum dimasukkan ke dalam mesin pembuat plate. Ini pula proses pendedahan plate.
Ini bahagian mencuci plate. Lihat plate ini dicuci dengan menggunakan mesin. Inilah bahagian pencetakan kami. Pekerja ini sedang memasang gulungan kertas sebelum kerja mencetak dimulakan. Wah, besar betul mesin ini, bukan? Terdapat 4 buah mesin di sini yang mana setiap satunya mewakili 4 warna iaitu kuning, magenta, sian dan hitam. Para pekerja sedang menyusun bahan bacaan yang telah siap bercetak. Ini mesin cetak yang bersaiz kecil. Ini pula bahan-bahan pewarna. Pekerja ini meletakkan bahan pewarna di atas mesin cetak. Satu, dua, tiga, mulakan cetakan. Bahagian ini bertanggungjawab untuk menyusun muka surat bagi bahan bacaan. Perhatikan bagaimana mereka melakukannya. Setiap muka surat akan disusun. Seterusnya, mesin akan menjilid dan memotong lebihan kertas supaya lebih kemas. Kemudian, bahan bacaan yang siap dicetak disusun dengan rapi. Bahagian terakhir ialah bahagian pembukusan. Amboi, tekun sungguh para pekerja bekerja. Akhir sekali, bahan bacaan yang siap dibungkus akan diangkut dengan lori untuk diedarkan ke sekolah di seluruh negara. Sila layari www.libook.com.my untuk melayari laman web dan e-book kami. Terima kasih, jumpa lagi.